Salam semua, kami dari FR Performance. Kami ada masuk sebiji Mazda yang baru siap upgrade, okey? Baru siap upgrade CFI ya. Kita upgrade back daripada Hasan ke Project U Project U. Asal dia single. Single pole satu piston saja. Sekarang customer komplain tak kengkam, tak kuat. So kita recommend dia Project U. Project U. Ya, Project U Ni dia punya hasil Hasil dia ni. Lebih besar, bergaya, keselamatan tu penting lebih cengkam ini. Lebih cengkam. Okey, belakang juga kita buat cat kaliper sekali Belakang warna dia yang cat sama. kaliper, warna yang sama. Project U sama. Dan juga kita penambahan, kita tambah spacer. Spacer lah. Bagi dia sama cantik rata lagi. depan belakang bagi biar lagi padu. Depan lagi cantik. Bila saya keluar sikit tapi tak keluar banyak, nampak? Mana ada keluar tayar. Tak keluar fender. Tak keluar fender. Tak keluar fender. Cun-cun. Sebab apa? Bila pembuat ukuran rim dengan kaliper kena tambah spacer. Spacer pun kita tak keluar banyak. Tak keluar kita banyak. Bagi dengan kemas boleh nampak. Memang kemas dah, tak keluar, cantik je. Biar depan belakang sama rata dengan fender tayar. Okey, sesiapa pengguna-pengguna Mazda, apa jenis kereta pun boleh datang walking terus tak perlu booking. Booking. Kemas cantik, four-port. Asal dia, jom saya tunjuk dia punya asal. Nak raya dah ni bang lagi berapa dia hari asal, yang asal dia ni Dia punya asal ini Okey kecil. bang, kecil je. Tapi customer kurang berpuas hati sebab dia cengkaman tak kurang. Kurang dia cengkaman. nak lagi besar, lagi cantik. Dia nak cengkaman sebab apa? Dia masa bawa laju cengkak masa break tak berpuas hati. Okey. Lepas tu upgrade terus yang macam ni, sport rim pun boleh repair kat sini Kita sport rim boleh sport rim bengkok macam ini pun boleh buat balik jadi tak perlu tukar baru bang Tak perlu. Dah jimat dah duit nak raya ni. Kalau ini pecah pun kita boleh welding boleh balik. Ni nampak crack. pecah ni, ada crack ni. Betul lah tempat kita akan welding. FRS semua kita boleh. Kita akan buat balik. Okey, ini sebiji lagi ni bang, ini ni apa? Mini Cooper. Masalah Mini apa Cooper. Bang? Masalah dia langgar lubang berbunyi Langgar lubang berbunyi. So customer pernah hantar kereta, kita dah settlekan satu kereta dia, Mercedes dia. Sekarang dia hantar ini pula. Hantar lagi sebiji. Okey, dapat pula wing impact racing boost. Kita dah tersedia. Macam biasalah yang viral sekarang tu. Wing impact racing boost tu apa bang? Cuba buka nak tengok tu apa. Wing impact racing boost. Wing impact ini dia full rubber. Dia bukan dan Teflon, flexible. bukan PU. Tengok okey, faham. Cantik. Ini Dia boleh untuk kereta apa ni? Absorber mounting ni? Ini untuk absorber Mini Cooper. Mini Cooper ni. Mini Cooper kena beli brand Wing Impact Racing Boost. A50, A52, A56, A55, A57, A58, A59, A60 semua boleh pakai ni. Lagi satu untuk mendapatkan barang ini datang ke FR Performance baru boleh dapat Yang ni bang semua dia cek bunyi pakai mesin bang. Ya, kita cek bunyi. Kita nak kenal pastikan bunyi daripada mana. Tak boleh kita main-main saja tukar barang ini, tukar barang. Masalah tak selesai. Kalau gunakan mesin ini, kita akan pasti dah tahu punca daripada mana. Punca datang daripada mana. Ya. Itu kebaikan guna mesin ini. Dan satu, apa itu Wing Impact? Wing Impact, jom. Okey, jom dia nak tengok. Wing Impact ini dia bukan PU Bukan PU, bukan Teflon. Bukan PU. Bukan Teflon Teflon. Bukan. Ini full rubber. Full rubber ini Wing Impact Racing Boost ketepatan 100% masa membelok. Faham. Ini dia kebaikan dia, kualiti dan bahan dan prestasi dan kegunaan produk. Dia ada kebaikan Wing Impact dengan OEM. Dia boleh bandingkan. Okey, saya tunjuk satu Kita nak tengok perbandingan. Kita nak tengok perbandingan Wing Impact kita dengan OEM punya Ini untuk Toyota Vios Vios. Tengok dia fleksibel. Walaupun dia full rubber, dia tak keras, dia main. Dia masih ada gerakan lagi. Ya, dia masih ada gerakan, dia main. Bila kita kena bumping pun dia ada main lagi. Dia ada main, dia tak belaga dengan body
Okey, ini kita tunjuk dia asli. Ini dia punya OEM. OEM dengan dia punya winning pack ya. Satu, tengok ya. 1 2 3. Oh, faham. Ini ketegangan dia, ketepatan bila waktu masa membelok dengan masa memandu ya. Okey, Jepun quality bang. Jepun quality ini. Ini kita Jepun quality. Tak perlu risau, ini ada warranty lagi ya. Kita pun akan bagi warranty. Setiap pemasangan kita akan bagi warranty juga ya. Jom pengguna-pengguna Honda Happy. Untuk pengguna Honda Happy pun kita dah ada ya. Honda Happy. Nampak? Oh, beza lah bang. Beza. Okey, ini kalau PU dia tak main ya. Dia tak ada gerakan dia keras terus. Kita boleh nampak jelas sekali. Kalau PU dia tak main Ini full rubber. Full rubber dia main. Okey, ini kita punya Honda Happy OEM punya. OEM punya boleh tengok bandingan Kita tengok dia punya bandingan macam mana dia punya prestasi dia. 1 2 3. OEM lagi goyang lagi kuat. Ini longgar ya. Ini longgar dan kita punya ni ketepatan 100% dan Jepun quality ya. Dan setiap pemasangan kita pun dah bagi warranty. Tak perlu risau. Jom. Kita lagi ada. Kita baru siap juga satu beza. Sempena raya kita ada buat banyak. Banyak bang ni. Okey, ini AP Racing baru siap pasang. AP Racing baru siap pasang. Untuk rim 15 inci ya. Untuk rim 15 inci. Beza Beza Myvi G3, Myvi SE semua ya, boleh. Betul. Semua kereta boleh. Dan kita ada masuk sebiji Triton Triton ada sebiji. Ini bunyi yang pelik sedikit. Ni cantik lah bang. Nampak padu. Nampak penuh bang. Raya dah dekat. Jom datang upgrade. Bukan satu kecantikan, satu kepuasan dan cengkaman dia kuat. Sebab dia 4 piston. Kita bawa pun kita rasa bawa laju emergency brake tuk. Dia ada gigi. Kita rasa confident. Confident. Bagi saya berpuas hati lah dia. Customer pun pandai pilih. Dia dapat full terus lah. Full terus. Ada setengah nampak lagi ruang kosong tu. Ya, betul. Untuk rim ini ini dia terus bagi full terus. Full terus. Kenapa orang cakap pasang dekat FRA bila pasang disk dia besar? Sebab itulah kita nak bawa ukuran dulu. Ramai yang tanya, "Bang, rim AP Racing berapa? Ini untuk rim 15 inci berapa, Bang? Berapa ini?" Sebab kita suruh datang, suruh mari sini, kita nak bawa ukuran dulu. Kita pun besar. Nak bagi terbaik. Betul. Bila dapat nampak penuh macam ni padu. Ini bagi padu. Tak adalah ruang kosong. Lagi satu bergaya. Bergaya dan beraya. Beraya sudah sampai, bergaya. Jom. Lagi ada kereta kita nak buat ini juga. Kita bukan di sini hanya update saja, kita pembaikan pun kita ada. Pembaikan pun kita ada ya. Kereta ni masalah brake pedal tinggi, tapi tekan brake sini tekan sana pula berhenti. Macam tu pun ada. Ini masalah servo booster. Sekarang kita nak upgrade servo booster dia. Kita nak, ini masih dalam proses pembukaan. Kita nak upgrade servo booster dia. Kita bagi satu set double layer. Kita bagi terus double layer. Terus. Dan juga raya dah dekat ya, Siapa nak buat persediaan awal, boleh mari ke FR Performance. Kami dah sediakan pergantian minyak hitam. Minyak hitam. Kita ada Idemitsu. Tengok lambang Idemitsu. Idemitsu kita punya house brand. Dia ada semi, ada fully synthetic, ada mineral. 3 jenis ya. Kita ada 3 jenis. Dan juga selain itu kita ada liquid moly. Kita ada Millers. Millers, kita ada Honda, ada Shell, Petronas, Mercedes pun kita ada Mercedes. Dan untuk pengguna-pengguna yang macam Wildfire, Altima, 5 liter dah tersedia, 1040 ya. Ini 5 liter minyak, 5 liter. Stok untuk 5 liter kita dah sedia. Banyak stok lagi untuk raya kita dah buat. Yang mana pakai Honda boleh datang pasal spoon bang. Bergaya ya. Terus datang sini anda akan dapat. Ini bukan tool, ini stiker ni. Bukan stiker ni bukan stiker ni. Cantik. Lagi satu. Siapa yang berminat dari drum nak convert ke disc belakang, ada juga sini kita ya. Yang dasar dia brake drum tukar kepada brake disc pun boleh.
Asal di Medram nak tukar disk pun ada jenis Toyota dengan FD, ada baru, ada second hand Ada juga. baru, ada second hand. Second bukan second refurbish ya. Second refurbish original. Pun ada warranty lagi ada kita bagi. Warranty lagi. Oh, projek you ada tinggal satu je lagi, Ya, bang. ya, projek you Projek tadi, you ada satu lagi. Tadi Mazda pasang, datang lagi, boleh datang. Mari nampak kita zoom lagi. Okey. Cantik. 18Z. 18Z ada. 18Z ada untuk pengguna e-brake. E-brake pun ada. E-brake kita sudah ada. Brembo. Brembo. Siapa yang pakai rim 19 inci ke atas? Mari, padu, barang padu ada. Okey. Disk besar. Hmm. Disk besar. Okey. Dan juga di sini ada set baru, set second hand. Dan second refurbish. Siapa-siapa yang berminat, tak perlu tunggu, tak perlu walking, tak perlu walking terus sahaja ke tempat kami. Kami sedia bantu anda. Untuk penukaran minyak gearbox. Kita ada CVT, ATF, banyak jenis untuk semua kenderaan kita sudah ada. Okey, handless. Handless brake pun ada. Handless pun kita ada. Handless. Dan satu lagi saya nak tunjuk, siapa yang pakai 4x4 rim besar tapi disk nampak kecil lah ruangan. Jom. Jom. Nampak tu. Besarnya. 6 spot 6 spot. Ya. 6 spot 1 2 3 4 5 6. Okey, ini original tengok bang. original bang. Original Original. Okey. Okey. Dan juga 20Z. 20Z nah, original 20Z 20Z original. Sudah siap refurbish. Cuma ini pun dah tersedia untuk nampak stiker original. Ini original. Dan juga kita sudah ada wheel hood Wheel hood ada satu, wheel hood original. Original juga. Bukan lokal original Okey. Dan juga barang padu. Barang padu bang ni. Nampak cantik Cantik Brembo ni bang. Kena ini memang cantik. Ini kalau Honda FC. Cantik. Okey bang, kalau orang nak datang boleh mana alamat? Jom, itu pun saya tunjuk sekali dengan alamat sekali. Kita tengok alamat dia. Yang ni orang nak skimming disc Nak mana nak check brake skimming disc boleh? Lagi satu saya nak lupa. Lagi satu Honda ni. FD Honda FD. Dah siap cat warna biru padu Aduh cantik. Ini dah powder coating ini. Tengok tu. Boleh datang untuk mendapatkan barang Win Impact dan juga ini alamat alamat kami alamat nombor telefon. Alamat nombor telefon. Dan kami punya kerja asli kerja kami buat skim disc, repair welding sport rim, cat, upgrade brake, cek bunyi. Ini tulang-tulang anjing, elemen, lower arm, alignment, semua kita ada Okey bang. Sini macam one center. Tak perlu pergi mana-mana lagi. Okey, sekian dulu, terima kasih. Sekian, terima kasih.